Habis selesai rakaat pertama semayang asar, saya mari waswah tentang niat. Niat solat asar ke solat zuhur? Kena semayang semula dah. Dengar baik-baik. Dia semayang asar, naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Mari dalam hati mu niat semayang zuhur ke asar? Faham? Tengok nak buat gua ni. Jawabnya, kalau semua mari lagu tu, jangan layan. Itu adalah syaitan. Tapi kali sekali-sekala gitu boleh layan. Batalkan solat, takbir semula. Itu adalah syakun idrakul mustawi bainal amroini. Mendapat dua keputusan atas dua perkara yang tidak selesai. Niat aku niat zuhur ke niat asar? Aku niat zuhur ke niat asar? Itu kena batalkan solat. Faham? Kerana asalnya tak boleh kita waswas dalam syak dalam niat. Faham? Tapi kalau asas semayang je waswas. Asas semayang waswas. Jangan layak. Ini penyakit syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan di kalau orang semayang, dia akan mari kata kacau hatinya. Ingat tu, ingat ni, ingat tu. Nah, dalam hadis kata hatta lam yadri hal salla arba'am salasa. Nabi kata syaitan hasut siapa dia dak sedar. Semayang 3 kepak. Ni tang seritang punya kerja. Natang setan tu. Faham? Jangan layak. Pasal apa? Pasal semayang ni mari. Nampak? Cara yang mudahnya itulah, jangan layang. Kita semayang, nak hari-hari je mari, mayang gerik je kaca, mayang roho je kaca. Nak biasanya rakaat kedua atau rakaat ketiga. Syekh, mau niat roho ke niat asar? Kita alamak. Faham? Mayang mula Allah wa jeng. Dah isah layang. Syekh, mu semayang roho ke asar? Jangan layang. Teruskan baca Maliki yaumiddin. Syekh, mu niat asar ke lahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh, dengar ni, mu semayang niat lahu ke asar? Syaitan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus membaca. Letih dia. Tapi kalau nak jalan pendek, nak suruh dia lari selalu, senang je. Allahu Akbar. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Syekh, mu niat luhur kasar. Tuk kata gitu. Memang dia lari terus. Nangis bawah tangga sejik. Nak gini. Kawan-kawan saya kata, "Gua ni nangis." Kena tuk sutir dia. Madang muka. Jangan layang. Memang hak dak semayang, dia kata jangan semayang. Duduk pokok sembang apa habis waktu. Hak semayang, dia kacau pula. Rakaat dah, niat dah. Faham? Siapa dak tahu benda, hak babah, hak teketa. Macam-macam dia kacau waswah kok tajwid dia kok. Waswah tajwid. Itu tok guru Quran kata kena bunyi macam asal. Jadi orang balik mayang. Dia bodoh ke cerdik. Ni syaitan main peranan. Dia bahan kok tajwid. Anu bahan kok air mutlak dengan air mustakmal. Anu bahan niat muqtarinah bi fi'li. Dia nak suruh kita lengah. Akhirnya dak mayang belaka.